Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah perjalananmu berunam berliku. Betapa berat mata memandang, berat membalas bebannya. Belusukan menitis ke pipi, tangisan kering sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan topik 4 penggunaan bahan terlarang, iaitu alkohol sebagai pilihan untuk topik 4 kami. Ini merupakan tugasan pentadsiran berterusan persembahan pendidikan kesihatan reproduksif yang dipimpin oleh Encik Faris Farhad. Seterusnya, berikut merupakan ahli kumpulan kami, iaitu terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Dani bin Zulkifli. Seterusnya, Akias Qoyim bin Ahmad Akia dan Nik Arif Syahmi bin Nik Roslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan mulakan perbentangan ini dengan tajuk apa itu alkohol. Jadi, mari kita lihat latar belakang alkohol. Alkohol telah digunakan sejak ribuan tahun dulu dalam budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Pada awalnya, alkohol terhasil secara semula jadi melalui proses penapaian buah-buahan, bijirin dan madu. Jadi, dalam sejarah, alkohol ini digunakan sebagai minuman sosial, upacara keagamaan serta bahan perubatan tradisional. Industri alkohol berkembang pesat selepas wujudnya teknologi penapaian dan penyelingan yang lebih moden. Pada hari ini, alkohol digunakan dalam pelbagai bidang, iaitu minuman beralkohol seperti arak, bir dan wine, ubat-ubatan untuk membasmi kuman seperti hand sanitizer dan antiseptik, dan juga untuk industri seperti pelarut, bahan bakar dan kosmetik. Jadi, apa itu maksud alkohol? Apa maksud alkohol? Alkohol merujuk kepada sebatian kimia yang mengandungi hidroksil negatif OH dan biasanya mempunyai sifat mudah meruap serta mudah terbakar. Dalam konteks umum, alkohol ialah cecair jernih yang terhasil daripada penapaian gula oleh yeast. Jenis alkohol yang terdapat dalam minuman dipanggil etanol, iaitu satu-satunya jenis alkohol yang selamat diminum dalam jumlah yang terkawal. Ia bertindak sebagai bahan psikoaktif, iaitu boleh mempengaruhi fungsi otak dan tingkah laku seseorang. Jadi kita kembali kepada zaman moden ini, penggunaan alkohol hari ini lebih meluas dan teratur melalui pengawal seliaan undang-undang serta piawaian keselamatan makanan. Industri alkohol kini merupakan industri global bernilai berbilion dolar, melibatkan bir, wine, arak, minuman campuran, mixed drink dan produk premium. Proses penghasilan juga semakin maju. Ia menggunakan teknologi seperti penyelingan automatik, kawalan suhu penapaian dan pemeriksaan kualiti. Alkohol juga digunakan secara meluas dalam produk penjagaan diri, contohnya seperti perfume dan toner. Dalam perubatan pula adanya sanitizer dan antiseptik. Dan kalau dalam industri pula adanya pelarut dan juga bahan bakar beretanol. Dan ada banyak lagi lah sebenarnya. Media sosial dan budaya pop zaman kini mempengaruhi trend minum alkohol seperti mocktail, hard seltzer dan minuman beralkohol rendah, low alcohol drinks. Pada masa yang sama, banyak kempen kesihatan moden menekankan minum secara bertanggungjawab dan risiko penyalahgunaan alkohol. Jadi, banyak kempen-kempen kesihatan ini nak memberikan kesedaran bahawa penyalahgunaan alkohol ini sangat berbahaya.
Apabila proses pembuatan alkohol semakin maju dan juga berkembang pesat, berbilion dolar, ia akan menimbulkan pelbagai isu. Jadi saya akan berikan beberapa isu lah. Seperti contoh, pengambilan alkohol dalam kalangan remaja. Menurut Majlis Keselamatan Negara Malaysia, MKN, sebanyak 20% daripada remaja pernah mengambil minuman beralkohol. Kajian mendapati pengambilan alkohol dalam kalangan pelajar dibimbangi apabila faktor rakan sebaya memainkan peranan besar. Pengaruh rakan sebaya dan akses mudah antara faktor pendorong. Jadi dia akan menyebabkan kepada kesan sosial dan kesihatan jika tidak dikawal penggunaan alkohol di kalangan remaja. Penyalahgunaan alkohol boleh membawa kepada risiko kesihatan seperti kerosakan hati, penyakit jantung dan masalah kesihatan mental. Dan kesan sosial pula, tingkah laku agresif, kemalangan jalan raya, ponteng sekolah, prestasi rendah dalam pelajaran dan juga runtuhnya moral. Jadi, kesan-kesan ini akan diterangkan secara lebih detail oleh saudara Dani. Jadi, saya akan terus kepada isu yang seterusnya, minuman haram dan berkualiti rendah. Jadi, apabila syarikat-syarikat alkohol yang besar ni nampak peluang, mereka lihat mereka boleh mengambil untung dengan lebih dengan menjual metanol yang sudah rosak. Contohnya pada 2018, ada kes keracunan metanol di Malaysia di mana banyak kematian berlaku akibat minum alkohol yang tidak selamat ataupun metanol yang sudah rosak lah. Ini menunjukkan bahawa bukan sahaja pengemilan yang berlebihan tetapi juga keselamatan produk alkohol termasuk pasaran gelap adalah masalah. Jadi, syarikat-syarikat alkohol ini mereka ingin meningkatkan keuntungan dengan menjual barang-barang yang sudah rosak. Baik, saya akan teruskan dengan kesan-kesan buruk terhadap penggunaan alkohol. Kesan terhadap kesihatan. Dia ada dua, kesan jangka pendek dan kesan jangka panjang. Okey, mari kita lihat jangka pendek. Penggunaan alkohol pada kuantiti rendah, seseorang ni akan hilang rasa malu. Manakala pada kuantiti yang lebih tinggi pula akan menyebabkan seseorang ni menjadi mudah marah, pertuturan yang tidak lancar, hilang imbangan semasa berjalan, kecelaruan fikiran dan tidak sedarkan diri. Itu adalah kesan jangka pendek. Okey, mari kita lihat kesan jangka panjang. Yang pertama, ketagihan. Alkohol ni menjadi ketagihan kerana ia mengubah cara otak berfungsi. Apabila seseorang minum, alkohol merangsang pengeluaran dopamin yang menyebabkan rasa seronok dan lega. Lama kelamaan, otak juga mula bergantung kepada alkohol untuk mendapatkan rasa itu. Selepas minum secara kerap, badan ni mula membina toleransi, iaitu seseorang ni perlu minum lebih banyak untuk mencapai kesan yang sama. Keadaan ini akhirnya menyebabkan penggantungan fizikal dan emosi, di mana seseorang akan mengalami gejala yang tidak selesa sekiranya tidak minum. Okey, yang kedua adalah kesan pada sistem saraf. Alkohol ni memberi kesan kepada sistem saraf dengan memperlahankan aktiviti otak. Ia menyebabkan seseorang ni menjadi kurang fokus, pertuturan tidak jelas, pergerakan tidak stabil dan tindak balas menjadi lambat. Jika diambil berlebihan, alkohol ni boleh merosakkan sel saraf, menjejaskan ingatan dan mengganggu koordinasi badan. Yang ketiga adalah kesan pada sistem kardiovaskular. Alkohol ni memberi kesan kepada sistem kardiovaskular dengan melemahkan fungsi jantung dan saluran darah. Pengambilan berlebihan boleh menyebabkan degupan jantung tidak teratur, tekanan darah meningkat dan melemahkan otak jantung sehingga jantung ni tidak dapat mengempam darah dengan baik. Dalam jangka masa panjang, ia boleh meningkatkan risiko penyakit jantung, strok dan kegagalan jantung. Okey, yang keempat adalah kesan pada sistem reproduktif. Alkohol ni memberi kesan kepada sistem reproduktif dengan mengganggu hormon dan fungsi pembiakan. Pada lelaki, ia boleh mengurangkan penghasilan testosteron, melemahkan ereksi badan dan menurunkan jumlah sperma. Pada wanita, alkohol ni juga boleh menyebabkan kita rahim tidak teratur, masalah kesuburan dan risiko komplikasi kehamilan. Pengambilan berterusan meningkatkan risiko masalah reproduktif jangka panjang.
kesan kepada mental dan emosi. Alkohol ni memberi kesan kepada emosi dan mental dengan mengubah mood dan pemikiran seseorang. Pengguna mungkin menjadi cepat marah, mudah sedih, cemas atau mudah tertekan. Dalam jangka panjang, alkohol ni juga boleh menyebabkan masalah mental seperti kemurungan, kebimbangan, gangguan tidur dan penurunan daya tumpuan. Ia juga boleh meningkatkan risiko ketagihan kerana otak mula bergantung kepada alkohol untuk mengawal emosi. Kesan penggunaan alkohol terhadap sosial. Alkohol ni memberi kesan yang ketara kepada aspek sosial seseorang. Penggunaan berlebihan boleh menyebabkan perubahan tingkah laku seperti menjadi agresif, mudah marah atau kurang bertanggungjawab yang akhirnya menjejaskan hubungan dengan keluarga, rakan dan rakan sekerja. Selain itu, individu yang ketagihan alkohol ni berisiko mengambil keputusan secara impulsif, terlibat dalam pergaduhan, kemalangan atau keganasan serta mengalami masalah kewangan dan pekerjaan. Sebagai contoh, dalam negara Malaysia ni banyak kes yang melibatkan kemalangan disebabkan oleh penggunaan alkohol, terutamanya pada remaja waktu tengah malam yang membawa kereta sehingga menyebabkan berlakunya kemalangan yang boleh membawa kematian. Okey, dalam jangka masa panjang, pengambilan alkohol ni boleh menyebabkan pengasingan sosial, kehilangan sokongan daripada orang sekeliling dan menjejaskan reputasi serta integriti individu dalam masyarakat. Seterusnya adalah langkah mengatasi pengambilan alkohol. Yang pertama, tetapkan matlamat yang jelas. Iaitu menetapkan matlamat yang jelas adalah langkah penting dalam usaha mengatasi pengambilan alkohol dengan mempunyai matlamat yang spesifik seperti mengurangkan bilangan minuman setiap minggu atau berhenti sepenuhnya dalam tempoh tertentu. Matlamat yang jelas juga menyebabkan seorang memantau kemajuan diri secara teratur dan mengenal pasti cabaran yang dihadapinya. Selain itu, apabila matlamat itu ditulis atau dikongsi dengan orang lain, ia meningkatkan rasa tanggungjawab dan komitmen untuk mencapainya. Kedua adalah membuat hobi baru, iaitu mengambil hobi baru membantu mengurangkan keinginan minum alkohol dengan menggantikan masa lapang yang ada dengan aktiviti yang positif. Contohnya, seseorang boleh bermain bola sepak, melukis, menanam pokok dan sebagainya untuk mengurangkan tekanan sekaligus menjauhi diri daripada alkohol. Yang ketiga adalah amalan gaya hidup sihat. Pengamalan gaya hidup sihat adalah langkah penting dalam mengawal keinginan untuk minum alkohol. Pilihlah makanan berkhasiat seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan bijirin penuh semampan secara konsisten. Juga perlu dilakukan kerana aktiviti fizikal membantu melepaskan endorfin yang dapat meningkatkan mood seseorang. Selain itu, pastikan anda mendapatkan tidur yang cukup setiap malam kerana tidur yang berkualiti menyokong pemulihan minda dan badan yang sihat. Okey, yang terakhir adalah kepentingan kesihatan diri. Kita mementingkan kesihatan diri kita supaya kita lebih berfikir jauh dengan menerima ataupun menggunakan penggunaan bahan terlarang seperti alkohol itu dengan mengajak apabila rakan-rakan mengajak anda untuk minum alkohol, penting untuk beritahu mereka bahawa anda telah berhenti dan jelaskan sebab di sebalik keputusan itu supaya mereka lebih faham apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita utamakan untuk diri kita supaya tidak terlibat lagi dengan penggunaan bahan terlarang iaitu alkohol. Okey, seterusnya adalah contoh video pengguna alkohol. Seperti yang kita dapat lihat di sisi kiri dan sisi kanan kita, terdapat berita-berita ataupun kes-kes yang melibatkan penggunaan alkohol yang melibatkan remaja ataupun semua lapisan masyarakat yang menggunakan alkohol secara tidak terkawal hingga menyebabkan berlakunya situasi yang tidak diinginkan, iaitu membahayakan semua orang.
Dan terdapat juga video contoh penggunaan alkohol apabila dia mabuk dan membuat keputusan untuk membawa kenderaan sehingga menyebabkan nyawa dia sendiri ataupun nyawa orang lain terjejas ataupun berisiko tinggi. Okey, di sini kita lihat video-video ini boleh mendorong kita supaya menjauhi penggunaan bahan terlarang iaitu alkohol tersebut. Kesimpulannya penggunaan bahan terlarang seperti alkohol ini akan membawa lebih banyak keburukan berbanding kebaikan, atau mudah kata memang tiada kebaikan pun kalau kita mengambil alkohol ini. Jadi kita perlulah menerapkan kepada golongan remaja dan pelajar supaya mereka tidak mengambil ataupun mencuba penggunaan bahan terlarang iaitu alkohol ini. Alkohol boleh menjejaskan kesihatan fizikal seperti merosakkan hati, melemahkan sistem saraf serta mengganggu perkembangan otak peminum tersebut. Oleh itu, semua warga sekolah iaitu pelajar, guru dan komuniti yang perlu bekerjasama memastikan amalan hidup sihat tanpa alkohol dapat diterapkan melalui pendidikan, kempen kesedaran dan bimbingan yang berterusan. Menghindari alkohol adalah langkah terbaik untuk menjaga keselamatan, kesihatan dan masa depan seseorang itu. Sekian saja daripada kami dengan membawa topik penggunaan bahan terlarang iaitu alkohol. Sekian, terima kasih.